Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, kali ini perkongsian kita buat puding zaman dahulu. Puding sirap ya, agar-agar sirap. Kita masukkan ke semua bahan dan kita masak sehingga mendidih. Kemudian kita basahkan loyang dengan air. Kemudian kita tuanglah adunan tadi. Kita tapis ya. Okey, dah sejuk. Kita terbalikkan dan bolehlah kita potong. Okey, bila kita menggunakan gula batu, kelihatan agar-agar kita berkilat. Okey, kawan-kawan. Agar-agar ni rasa dia tidak terlampau manis, sederhana sahaja. Okey, kalau kita buat kenduri pengantin, kenduri arwah zaman dahulu, inilah agar-agar yang paling sedap. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, bye. Selamat mencuba.